Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur diberi kesempatan untuk bersua dengan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi selepas video sebelum ni. Dah lama jugalah. Masya-Allah. Okey, hari ini apa yang saya nak ceritakan ialah satu pengalaman yang saya melalui beberapa hari lepas, iaitu berkenaan dengan ejen yang membantu memurtadkan sama ada Muslim ataupun mualaf. Dalam pengalaman saya beberapa hari ini, wujud satu, memang dah ada lama tapi saya tak percayalah. Saya tak percaya. Tetapi bila saya melihat pengalaman ini, saya percaya sekarang wujud segelintir manusia, segelintir mereka-mereka yang menjadi ejen untuk memurtadkan saudara baru kita, mualaf kita. Ya, yang Muslim tu biar memang saya Allahu alam. Ya, kalau dia boleh buat untuk mualaf, pasti-pastinya mereka boleh buat. So saya tak nak buat masuk pada orang Islam. Tetapi saya nak memberi amaran lah. Sebenarnya message yang video ni sebenarnya memberi amaran. Ya, kenapa saya memberi amaran? Sebab mereka-mereka ini tidak ada hak untuk mencampur dalam urusan agama Islam. Ya, mereka tidak ada hak untuk campur dalam urusan agama Islam. So kisah ini berlaku beberapa hari lepas saya travel. Ya, saya tak nak sebut apa lagi sebab dah buat police report dan dia dalam dalam siasatan, kertas siasatan pun dah dibuka dan sekarang ni kita dalam tengah tunggulah. Dan minggu ni memang saya akan ulang alik untuk settlekan statement dan sebagainya. So, apa yang berlaku ialah mereka-mereka ni mengambil duit daripada mangsa atau yang mereka mualaf kita untuk keluarkan mereka daripada agama Islam. Sebagai seorang Islam, seorang pendakwa, seorang yang berkhidmat untuk agama, saya memang mempertahankan 100% mempertahankan ya agama Islam bagi mereka-mereka yang ingin membuat menjadi ejen untuk memurtadkan atau mengeluarkan mereka-mereka ni dari Islam. Ya, saya memang mengutuk keras kepada mereka, dan tindakan akan berlaku, susulan tindakan akan berlaku kepada mereka-mereka ini. Ya, sebagai umat Islam, ya, kita sepatutnya, inilah perjuangan dia, inilah jihad kita, inilah jihad saya. Ya, walaupun saya satu Malaysia, saya pusing nak menyampaikan Islam. Betapa susahnya kadang-kadang kita nak jauh tau. Kadang-kadang saya pergi macam baru-baru ni saya pergi ke Johor. Ya, bantu syahadakan seorang tengah malam dengan hujan dan sebagainya. Ya, pergi sampai tengah malam sana, balik tak cukup tidur, besok pergi kerja, sampaikan Islam tengah malam, syahadakan mereka dan daftarkan mereka keesokan harinya dan sebagainya. Dan begitu senang saja mereka boleh untuk bantu mereka untuk untuk keluarkan mereka dari Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah, ya Allah. Astaghfirullah. So inilah ya, mereka-mereka ni, bagaimana mereka-mereka ni menjalankan aktiviti mereka. Ialah mungkinlah saya rasa video ni sebenarnya saya nak memberi satu knowledge kepada sahabat-sahabat Islam kita, kalau kita tahu, dan juga kepada sahabat-sahabat mualaf kita, saudara baru kita yang terperangkap, ya, terjeratlah ya daripada mereka-mereka ini. So motif atau operandi lah, betul lah. Okey. Mereka akan sampaikan macam leaflet kepada mereka-mereka yang kat luar dan sebagainya, dan bila ditanya mereka akan refer balik kepada orang dan sebagainya, dan di situlah bermula ya conversation. Di Malaysia ni agama persekutuan ialah Islam. Islam
ialah agama persekutuan. Which means that tidak boleh menyebarkan atau tidak mana-mana lain tidak boleh menyebarkan, tidak boleh buat apa-apa kepada orang kita juga, orang in public. Apalagi kepada mualaf-mualaf kita, apalagi kepada saudara Islam kita. Dan kita melihat berlaku juga mereka-mereka yang menyampaikan agama mereka kepada orang Islam. Ada. Dan kita kena kutuk dan kita kena perangi mereka. Bukan perang, maksudnya kita kena ambil tindakan kepada mereka. Ya, so saya sangat-sangat kecewa lah. Ya, bila saya mendengar ni, sebab tu saya tak tunggu, saya terus pergi. Ya, saya dapat mesej, saya buat appointment, saya terus pergi. Di mana saya takkan bagi tahu sebab ini masih dalam siasatan. Ya, ini masih kertas siasatan dah dibuka dan kita tunggu. Ya, so motif operandi atau bagaimana mereka operate ialah mereka memberi leaflet, dan daripada leaflet dia akan escalate kepada orang yang lagi satu. Di situ mereka akan mula perbincangan mereka. Ini nak keluar dan sebagainya. Okey, saya boleh bantu you buat berapa tahun dan sebagainya, berapa ribu you kena bayar dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, apa-apa isu tentang agama Islam, biar orang Islam pergi ke majlis agama. Itu yang sewajarnya. Biar mereka yang uruskan dengan majlis agama, dengan pihak-pihak masjid, dengan pihak-pihak imam dan sebagainya. Tidak ada hak sesiapa non-Muslim ke siapa yang mencampuri urusan seorang Islam dalam bab agama Islam. Mereka tidak puas hati, mereka ada masalah, mereka ada apa-apa pun, biar mereka yang pergi ke majlis agama. Ya, kita sebagai seorang saya ada ramai sahabat non-Muslim, sebenarnya ramai sahabat saya, dan mereka tidak sekali pun memberitahu saya, you boleh buat ni, boleh buat, atau mungkin bukan pada saya lah, mungkin mereka tahu, memang mereka tahu yang saya berkhidmat untuk agama Islam, memang mereka takkan bagi tahulah. Ya, tetapi saya nak bagi tahu, ya, sebagai seorang non-Muslim, kalau mereka, ya, ada mereka-mereka yang terjerat. Sebab tu saya buat video ini, ya, untuk mereka-mereka yang terjerat dengan scam ini. Saya panggil dia scam. Sebab apa scam? Sebab mengambil duit dan dah 2 tahun, 3 tahun tak ada apa-apa berlaku. Bila mereka tanya balik mana duit saya, macam-macam, sampai kena block, sana buat macam-macam. Ya, bukti dah ada dah. Yes, kita dah ada bukti dan kita akan ambil tindakan seterusnya. Ya, sebab tu kita melalui channel yang betul. Channel yang macam mana? Pergi merujuk kepada pergi buat laporan polis. Ya, kita dah buat 2 laporan polis, ya, di negeri itu, dan dari situ kita dah ada kertas siasatan akan telah dibuka, dan sekarang biar polis yang take over. Ya, so kita tak payah masuk sebab kita jangan kita yang ambil tindakan tu, ya. Dan saya nak bagi tahu sesiapa sahabat-sahabat kita, sama ada mualaf dan sebagainya, yang yang terjerat ataupun yang melalui masalah yang sama, ya, dah bayar duit tapi tak ada apa yang berlaku, please contact me, DM me. Ya, saya sebenarnya mencari lebih ramai. Saya pasti ada ramai lagi yang terkena jerat. Ya, saya pasti ramai lagi yang terkena. Ya, so jika ada mana-mana seluruh Malaysia, mana-mana tak kisah, dekat Penang, dekat Kedah, dekat bahkan dekat mana-manalah, mana-mana di Malaysia, ya, sila DM saya, ya, ataupun nombor saya ada dekat WhatsApp, nombor telefon saya ada, just boleh DM lah, DM saja, dan selepas tu kita berhubung lah, ya. Dan saya nak mengumpul lah mereka-mereka ni, sebab mereka-mereka ni kira di scam lah. Sebab proses seorang yang sebagai contoh, mereka ingin keluar atau dan sebagainya daripada agama Islam ke dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham orang yang sebab orang ramai yang menceritakan, kan, ada yang banyak yang cerita, walaupun saya sebelum Islam pun ada juga orang menceritakan
Ya, tiada paksaan dalam agama. Betul, tiada paksaan. Tiada paksaan bagi mereka-mereka yang bukan Islam menerima agama Islam. Tiada paksaan. Tetapi sebab itu, bila mereka menerima agama Islam, itu tidak relevan lagi. Itu tidak boleh dipakai lagi. Sebab mereka sudah menerima agama Islam dengan rela hati, tanpa paksaan. Ya, so ini tak relevan. Sama juga kepada yang lahir Islam. Jangan sebut tiada paksaan. That is not relevant to you. Okay, yang relevan tiada paksaan dalam agama merujuk kepada mereka-mereka yang belum memeluk agama Islam. Ya, kepada orang Islam not relevant at all. So bila mualaf kita menerima agama Islam, dia tak boleh pilih macam hari ni aku rasa aku Islam lah, aku dah masuk Islam. Besok aku pula tukar baju lain pula, mungkin masuk lain lagi satu dan seterusnya. Tak boleh. Ya, sebab itu bila kita membantu mereka proses syahadakan mereka, kita akan terangkan mereka A to Z tau. Sebab tu saya ambil lebih kurang 2 jam, 3 jam menceritakan tentang bagaimana wujudnya dunia ini. Siapa yang ciptakan? Kenapa you sebenarnya menerima agama Islam ni? Ialah kita sebenarnya kembali kepada agama yang fitrah. Fitrah bermaksud wujud daripada semua ini diciptakan. Ya, so saya ambil masa untuk menceritakan ini, and that's why wajib untuk kita. Dan of course dalam kes ni nanti saya akan rungkaikan lagi kenapa, supaya dia menjadi iktibar kepada kita. At the same time kita sebenarnya kita santuni sahabat-sahabat mualaf kita juga. Ya, sebab ramai di kalangan sahabat mualaf kita yang duduk di taman berbeza, mungkin mereka memeluk agama Islam di Selangor dan mereka pindah ke mana-mana negeri, dan di situ orang pun tak tahu dia ni orang Islam atau mualaf yang baru terima agama Islam. Ya, jika kita tahu, santuni mereka. Bukan jangan ingat dia ni masuk Islam sebab duit. Ya, jangan ambil pendirian itu. Sebab cuba bayangkan, mereka tinggalkan segala-galanya. Ada kalanya keluarga mereka reject mereka, ada kalanya semua mereka hilang dalam kehidupan mereka. Dan mereka, itulah jihad mereka. Itu jihad mereka untuk menerima agama Islam, berjuang dan konsisten dan istiqomah sebagai seorang Islam. Itulah jihad mereka. Ya, hari ini inilah jihad saya, untuk pastikan sahabat-sahabat kita, especially sahabat mualaf kita, sahabat Muslim kita, tidak dipertikaikan, tidak dipergunakan, dan tidak ada orang lain yang memberi, macam kes ini, yang cuba untuk mengeluarkan mereka daripada agama atau memberi mereka pemahaman yang mereka boleh buat. Tak ada masalah. Ya, so ini saya nak bagi tahu, dan video ni saya sebenarnya kecewa lah. Ya, bila saya mendengar tu, dan bila saya spend beberapa hari ni saya spend lebih kurang every day, the day yang saya pergi tu, saya spend more than 9 hours buat report dan sebagainya, dan duduk dengan keluarga ini dan sebagainya. Ya, so siapa yang siapa orangnya atau siapa organisasi itu, nanti biar pihak polis yang keluarkan statement. Ya, Allahu alam. May Allah help us. Ya, may Allah help us in perjuangan kita in this dunia till akhirat. May Allah always bless all our Muslims in this dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.